Menjelang akhir pelajaran ini, anda akan membaca huruf Korea baru. Tiada penghafalan. Mari kita mula. Ingat rahsia hangul. Setiap huruf berbentuk seperti mulut anda ketika anda mengucapkannya. Ini adalah huruf. 시옷, Ia berbunyi seperti S, tempatnya adalah gusi, mendesis. Sekarang tambahkan dokal dan dengar. 사, 수, Ini adalah huruf. 이응, Ia berbunyi seperti senyap, garis miring ung. Tempatnya adalah tekak, permulaan senyap. Sekarang tambahkan dokal dan dengar. 아, 오, Ini adalah huruf. 지읒, Ia berbunyi seperti J, tempatnya adalah gusi langit, Afrikat. Sekarang tambahkan dokal dan dengar. 자, 조, Gabungkan konsonan dan dokal, dan anda akan mendapat suku kata. Seperti blok binaan. 사, 수, 아, Giliran anda. Bacakan ini dengan kuat. Berhenti jika perlu. 사, 수, 아, Menakjubkan. Anda baru sahaja mempelajari 3 konsonan. Anda sudah boleh membaca lebih banyak Korea daripada semalam. Sekarang kunci dalam. Pergi ke korean.wiasum.com. Latihan percuma. Tiada pendaftaran. Pautan ada di bawah.